Ada kan? Dia ada recording in progress. Ada? Okay dah. Slide ni madam ada bagi you all ke tak ada? Tak ada kot. Yang ni tak payah tak ni. Ha? Ni pun ada 2 slide kan? Betul? Okay. So yang first ni autonomous branch. Okay. Apa yang membezakan autonomous branch dengan selling agency? Autonomous branch ni, branch dia tu sendiri, dia keep dia punya own accounting records. Dia tak share, maksudnya dia tak mengharapkan HO dia buat. Branch ada dia punya account dia sendiri. Okay, kenapa branch dia ada account dia sendiri? Maybe sebab dia branch yang besar. Okay. So HO required to record on transaction and the branch will also need to maintain their own record. HO buat dia punya record dia sendiri dan at the same time dia akan branch pun kena ada dia punya own record sendiri. Okay. So at the end of each accounting period, HO will include SOPOL and SOFP. And branch juga ada SOPOL and SOFP. Lepas tu dia akan ada 3 kolom lah. Gini dia akan ada 3 kolom. HQ, branch, lepas tu combine. Jadi 3. Okay, itu yang kita panggil refer as combine SOPOL and SOFP. Macam ni. HO, branch, combine. Jadi 3. Cuma yang you all kena berhati-hati nanti, tak semua item you kena tambah dapat combine. No, not all. Itu yang you kena fokus nanti. Yang mana satu boleh tambah, yang mana satu you tak boleh tambah. Kalau you tambah juga salah je. Okay. Current account akan digunakan, dua-dua akan ada current account. HO akan ada current account, branch pun akan ada current account. Okay, dia akan recordkan all the transaction antara HO dengan branch. Apa dia punya transaction yang akan direkodkan? Goods sent to branch. Sama juga, GSTB. Okay. Good sent to branch and lagi satu good received from HQ. Nampak macam sama kan? Tapi tak serupa. Ni daripada mana pula ni dah pukul 4.12 ni? Ha? Baru nak print. Print siapa untuk ramai-ramai? Kenapa tak print awal-awal? Tak lupa. Dah 4.12. Branch will keep record. Okay. So HO akan responsible for recording transaction related barang yang dihantar kepada branch. Branch pula kena keep record barang yang diterima daripada HO. Nampak macam sama? Nampak macam sama kan? Tapi value dia berbeza nanti. Ada. Okay. So dalam HO punya, sekejap madam padam dulu ni. Jadi korang confused pula. Dalam HO punya current account, ada apa? Dalam branch punya current account, ada apa? Okay. HO books, dalam HO books, dia panggil branch current account. Dalam branch book, dia panggil HO current account. Nampak tak? Okay. So, apa yang ada dalam HO books, tapi nama account tu adalah branch current account, dia akan record all the transaction HO and branch. Branch profit, yang HO punya, and balance. Kalau ada balance CD, itu ada represent investment daripada HO kepada branch. Sebenarnya benda yang sama ni, tapi dipandang daripada 2 sudut yang berbeza. Satu daripada HO book, satu daripada branch book. Dua-dua ada current account. So apa yang ada dekat branch book, nama dia adalah HO current account. Dia akan record transaction semua sekali berkaitan branch dengan HO. Profit balance must be transfer. Kalau dia dapat profit daripada branch book, dia akan transfer kepada HO. Okay. So balance CD dia akan represent, itulah investment daripada itu adalah branch capital account yang HO dah bagi. Okay. Kalau tengok, okay, kita tengok T account. Ini, ni. Siap.
Nampak tak madam highlight color-color tu? Nampak tak berbeza color tu? Okey. Tengok yang pertama warna hijau. Good sign by head office to branch 40,000. So dia nak record dekat mana? Dia akan appear dekat dua-dua account ni. Sekejap Madam Padang takut korang confuse pula ni. Okey. Takut korang confuse. Okey. Apa dalam HO Books ada branch current account. Branch current account ni sebenarnya adalah account receivable. Dia punya nature dia sama macam branch account receivable. Tapi dalam branch punya book, head office current account itu adalah accounts payable. Dia macam supplier lah. Tapi branch tu dia macam orang yang berhutang kepada HO. Siapa supplier? HO adalah supplier kepada branch. Sebab tu satu tu dia punya sifat dia sama macam account receivable, another one is sama macam accounts payable. So kita nak record tadi good sign to branch 40,000 tadi kan, yang warna hijau ni. Yang warna hijau ni. Yang warna hijau ni, so dia akan ada dekat mana? Dia akan ada dekat branch current account GSTB sebelah debit. Lepas tu sebelah kredit pun ada tapi dia panggil good from head office. Good from head office. Tapi benda tu nama berbeza, benda yang sama. Okay, GSTB dekat branch current account receivable, tapi kredit kan dekat account payable ataupun head office current account as good from head office. Baik warna hijau. Okay, seterusnya warna apa ni? Kuning. Goods written by branch to head office. Branch pulangkan barang kepada head office. So apa efek kepada branch current account? Sebelah kredit lah. Nampak? Berkurang lah. Dia sebelah kredit. Nampak? GSTB return 25,000. Bila kat sini ada sebelah debit, of course sebelah kredit dekat accounts payable. Nampak tak? Dia berpasangan macam tu. You ada debit dekat branch account, dia akan ada kredit dekat HO current account. Okay. Kalau you rekodkan kredit dekat sebelah branch, so HO akan ada sebelah debit. Okay. So seterusnya warna biru, warna biru, warna biru. Warna biru ni adalah cash from head office to branch. 10,000. Daripada branch dihantar kepada head office. Cash. So ni nak record dekat mana warna biru? Siapa hantar? Head office kepada branch. So ni macam dia add more capital lah. Dia tambah lagi barang. Dia tambah tunai. So dia akan meningkatkan nilai account receivable. Kan HO tu sebagai account payable. Bila account payable bagi lagi cash, so hutang dia bertambah lah. So you akan letak sebelah debit. Sebab tu kena faham konsep account receivable dengan accounts payable. HO as account payable, dia bagi lagi cash. So menambahkan lagi hutang account receivable. Account receivable berbagi apa? Debit. Apa sahaja yang meningkatkan nilai dia, you akan post sebelah debit. Ingat. You treat dia sebagai account payable. Receivable, sorry. Account payable pula, dia berbagi kredit. Apa sahaja yang meningkatkan nilai hutang dia kepada account receivable, dia akan post sebelah kredit. Faham konsep tu. Nanti you mudah faham. So yang ketiga, warna pink color. Mana pink, madam? Cash from branch to head office. Branch pula bagi ke head office 34,000. Dia dah terima 10,000, dia nak bagi balik 34,000. So akan kurang tak dia punya hutang kepada HO? Kurang. Itu je kefahamkan konsep tu. So sebelah kredit, nampak? Tapi hutang kita dekat, hutang branch dekat account receivable, account payable pun berkurang lah. So kalau kurang kan kita akan post sebelah debit cash. Debit ada dekat accounts HO, kredit akan ada dekat account receivable. You ingat account receivable, account payable je kan, mudah. Okay, next. Final profit from branch to head office. Okay, warna merah ni.
RM54,500 daripada branch dihantar kepada head office. From branch to head office. 54,000 final profit from branch to head office. Branch to head office. Kenapa dia debit? Apa reason dia debit? Nanti kita dah buat full set account baru nampak kenapa dia debit. Yang ni you accept dulu. Debit kenapa? Dia debit kan kalau apa ni, kalau net profit branch transfer ke HO, dia akan debit kan account receivable, dia akan credit kan accounts payable. So dekat sini juga akan ada balance CD. Nampak tak balance CD? Ni balance CD. Balance CD. Balance CD 45,500 sama juga dengan balance CD kat sini. Dia mesti sama. Balance CD ni wajib sama. Balance CD account receivable kena sama dengan balance CD accounts payable. Kalau tak sama, mesti ada sama. Ada cash in transit ataupun good in transit. Okay? Boleh? Yang ini untuk current account. Nanti kita fikirkan balik kenapa dia debitnya. Petang-petang ni tak function sangat kepala otak ni. Okay, next. Ni kita nak masuk. Ni nampak. Balance BD, mesti sama. Dia kena sama ni. Inilah. Okay, so kita nak masuk yang kedua. Mana? Madam nak terus explain yang teori-teori ni boleh baca je. Ni contoh-contoh good in transit. Apa maksud good in transit? Barang tak sampai lagi. Daripada HO kepada branch jauh. Cash in transit tak sampai. Cek tendang ke, cek apa ke. Okay. So kita nak, ni contoh. Ini adalah contoh. Ni sebab tu media suruh korang baca dulu ni. Okay. Ni adalah contoh statement of profit and loss. Dia ada HO. Dia ada branch. Lepas tu dia ada combine. Tak semua detail ni you boleh tambah dapat sama dengan. Nanti kita akan tengok. So example ni yang kita nak tengok ni. Dah? Are you ready? You all ada print kan? So, sebab medium akan buka sebelah-sebelah supaya dia nampak. Okay. Ni soalan. Soalan ni korang dah baca tadi, tengok balik nanti. Okay. So dia ada dua. Satu Batu Gajah dia punya HO. Dia punya branch dekat mana? Lahad. Okay. Kat sini dia ada detail of non-current asset. Current asset. Lepas tu dia ada detail untuk Sopol pun ada. Additional information. Ada pasal non-current asset. Lepas tu 2, 3, 4 ni apa dia punya detail ni. Dia bagi tahu kat sini. Goods number 2 Goods were sent by Batu Gajah. Tu bising apa tu? Nanti kan tak faham bila explain. Goods sent by Batu Gajah to Lahad. Cost plus 20%. Markup. Okay.
Head office sent some goods at selling price 2,400 but did not receive. Ni apa kita panggil? Good in transit. 2,400. Soalan. Korang print tak soalan ni? Soalan tak print? Ha. Macam mana kau nak conteng? Kecuali you ada iPad. Dia print ni je yang korang print ya. Kan dia soalan ni bersambung. Dia sepatutnya kena print ni daripada muka surat 13 ni sampailah 27. Ha. Ni. Jawapan dia ni. Sampai sini. Ha, ni tak adalah thank you. Ni tak payahlah. Ha, ni. Sampai sini. 25. Ni apalah padam sikit ni. Okay, dah. Tak nak padam dah dia. Okay. Dah lah lepas ni. Aduhai. Sekejap. So, 31 Disember, remittance 2255 was in transit from Lahad Office to Batu Gajah. Yang ini cash in transit daripada branch kepada HO, CIT. Cash in transit 2255. Dua-dua ni yang akan menyebabkan apa ni? Kena masukkan dalam current account dua-dua tadi, HO ataupun branch, account receivable and accounts payable, barulah dia akan tally. Sebab tu dia suruh kira depreciation, ni dah kira siap-siap. Okay, so apa yang you all kena buat? Yang pertama, kita buat yang pertama adalah statement of profit or loss, head office, branch and combine. Okay, so ni yang madam akan buka lagi satu. Sebelah-sebelah supaya nampak. Ni apa pula ni? Branch autonomous. Dia tak boleh buka. Semalam boleh tu. Nampak? Tak nak lah dia. So kalau tak nak nanti takut korang pening. Sebab dia apa? Medium akan turun bawah. Sekejap. Kita cuba. Medium nak buka sebelah-sebelah. PDF. Malam tadi medium try boleh? Sekejap. Kita buka. Ni pula. Ini dia punya soalan. Kan? Lepas tu another one kita buka ni. Okay. Lah, ni kenapa begini pula dia? Soalan. Okay. Nampak ke tu? Tak pun kalau medium suruh korang tengok dekat soalan dia, korang patah balik soalan, medium tak patah balik soalan. Sebab tu kena print. Sebab medium nak tunjukkan sebelah-sebelah, nampak ke? Kalau nampak okey lah. Okay, tengok Sales, head office. Cuba tengok 391077. Mana dia dapat? Ada tak? Dekat soalan. Sale. Susah pula.
Ataupun Madam Save As kot. Oh, sekejap. Madam try. Sekejap Madam boleh save as kan? Save files. Ni. Kalau line file mungkin dia boleh. 2.0. Save. Okay. Ni done. Tak nak ni. Nak yang ni. Tak nak yang ni. Madam nak PDF. Ni lah PDF. Okay. Saja sendkan. Mana Madam save dekat 2.0 ni? Sudah. Hmm. Branch autonomous. Pukul 12 1 minit. Tak nak. Dia tak nak buka dua-dua serentak. Tapi tu tak ada. Yes. 2.6. Berjaya. Okay, Mira nak buka sebelah ni soalan. Sebelah ni adalah jawapan. Okay. Soalan. So jawapan tadi. First kali kena tengok satu persatu. Tengok dia punya sale. Sale. Okay. 391007 ada? Mana aku pula yang tak nampak ni? Oh tu dah kecil sangat dah tak nampak dia sebab tu Madam highlight pun nak yang sama. Okay, ada. So tu head office. Branch, ada tak 130,000? Ada juga. Nilai dia sama Okay. Lepas tu you cuba campurkan ni. 391007 tambah 330,000. Dapat tak 521077? Dapat? Dapat maksudnya boleh tambah. Dapat Ini pandai-pandai je aku cakap salah. Bukan salah ni. Dia tak salah. Okay. Lepas tu, goods sent to branch. 63112. Tengok goods sent to branch. Ada tak 63112? Ada tu? Yang medium highlight kan warna kuning tu. Goods sent to Lahad. Maksudnya daripada Batu Gajah kepada Lahad. Tu goods sent to branch. Lepas tu masuk 63112 dekat sini. Pak? 63112. Dia? Sebab ni good send to branch. Maksudnya dia effect HO. Masuk dekat HO. Jangan pergi dekat branch pula. Branch tak ada apa-apa. So tulis kat situ kontra. Kontra nanti kejap lagi kontra yang mana ada kat bawah. Good receive from HO. Dekat bawah tu nanti. Good receive from HO dekat purchases. Okay. GSTB adalah masuk bawah sale. So sales ni 391037 tambah dengan 63112. Dapat tak 454 ni? Dapat? Betul? Yang sebelah tak ada apa-apa. So total dia adalah 130,000. Okay. Ni tulis kontra. Ni 454189 tambah 130,000 dapat ke 521077? Tak dapat kan? Ini yang Madam kata tak semua nilai you boleh tambah. Ini turun bawah. Tak semua nilai you boleh tambah. Sebab ada figure 63112 tu tak boleh. Tu kontra nanti.
Macam mana dapat combine untuk 521077, dia turun bawah daripada atas. Dia turun bawah. Letaklah arrow turun bawah. Okay. Ini format Sopol format Sopol tak apa siap korang. Last, cost of goods sold. Apa yang ada kat cost of goods sold? Opening inventory, head office. Ada tak maklumat opening inventory, head office? Mana head office punya inventory? Dekat mana? Inventory 1 Januari tu kan? Tu 59670. Lepas tu 32118. Cuba you tambahkan 59670 tambah 32118. Dapat berapa? Dapat tak 86435? Benda-benda ni lah yang memening kalau tak aku awal-awal bila mengajar. Malam tadi pun Madam tengok, kat mana? Dah datang rasa kan Madam tak ni. So, tengok betul-betul kat mana dia dapat 86435. Dia tukar daripada selling price kepada cost price. 32118 tukar kepada cost price. Maksudnya 32118 kena bahagi dengan 1.2. So, dia dapat 26765. Cuba kira sekarang. Bahagi dengan 1.2. Dapat tak 26765? Dapat? Tambahkan dengan 59670. Dapat tak 86435? Tapi janganlah tulis kat situ. Itu Madam tulis tu supaya nak fahamkan korang je. Tak perlu tulis. Korang kena tahu sendiri. 26765 tu memang you all kena tahu sendiri. Hidden lah dia. Di sebalik itu. Di sebalik kalbu. Branch ni kan. Kalau tak ya. Lempang-lempang je topik ni. Siapalah wujudkan topik ni? Nyusahkan ke? Pening oleh Madam lah. Kalau Madam dah pening, aku tak tahulah korang. Double, triple pening. Okay? Boleh? Sambil-sambil tu kita zikir Astaghfirullahalazim bertaubat. Supaya Allah mudahkan. Kita faham Okay. Hopefully Madam pun tak bagi ajaran sesat. Okay, seterusnya purchases. Mana dapat nilai purchases, ada tak? Ada tak tu ada? Purchases 215800. Siapa yang beli? HO. Ni ada beli tak? Branch ada beli tak? Tak ada kan? So, terus bawa ke combine 215800 tu. Branch tak ada beli. Branch tak ada beli tapi branch ada terima daripada HO. Betul? Goods received from HO ni 60712. Madam guna pen merah. 60712 tu yang masuk dekat situ. Ni pun jangan buat apa-apa dekat combine sebab ni lah kontra dia dengan GSTB tadi. Dia kontra. Kontra dengan GSTB. Good sent to branch dengan good receive from HO. Good receive ke? Good from HO tu adalah kontra dia. So tak perlu masuk dekat combine. Jangan ada nilai dekat combine. Tu kontra. Kontra. Piring hitam putih. Tadi yang lambat tu piring gala kat mana? Oh. Berapa ringgit piring gala tu? Sekeping. Lepas tu? Berapa keping? Semua? 50 sen lah. Okay lah. Ada yang charge kan RM1, RM2. Okay. Seterusnya adalah apa dia? Tolak dengan closing inventory. Closing inventory ada tak? Mana nilai closing inventory? Ada tak nilai closing inventory? Cari mana dia? Mana dia dah hilang? Additional information, madam. Tu. Closing inventory was value batu gajah 54240 at cost price. Apa ni? Lahat. Dekat lahat at selling price.
So memang closing inventory sepatutnya at cost price. Tapi kalau ada yang record at selling price tu yang madam kata akan ada nilai unrealized profit. Akan ada nilai unrealized profit. So closing HO betul kan dia masuk dalam apa ni cost, okey. Ni 2604 ni. 26604 ni at selling price. Okey, cuba you tambah dapat tak? 54240 tambah 26604. Dapat tak 78410? Dapat tak? Tak dapat lah. Sebab dia nilai at selling price. So kena juga hidden macam tadi. Kena bahagi dengan 1.2 untuk tukarkan dia at cost price. Bila you tukar kat cost price, tambah baru dah dapat 78410. Adventure kan? Ni soalan matematik tambahan. Buat apa yang korang paling tak suka? Kameran. Betul? Ada tak kameran? Apa-apa je. Dapat tak? Kalau bahagi 1.2 tukar at cost price? Tak dapat? Lima empat dua empat kosong tambah 24. Dah? Ah? 22170? Mana madam dapat 24170 ni? Pandai lah kau ajaran sesat ni. Oh, tu dia. Tu nama dia kata ni matematik tambahan bukan kebat 1, kebat 2, kebat 3, kebat 4, kebat 5 tu dia. 24170 tu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok betul-betul dia ada good in transit. Dia ada good in transit yang tak sampai kan? Tu sebenarnya kalau dia sampai tu itu adalah inventory. So tambah dulu. Tambah dulu. Baru bahagi dengan 1.2. Kan ada good in transit tu. Good in transit 2,400. Siapa hantar good in transit tu? HO hantar kan? Tapi itu sepatutnya kalau dah sampai dia adalah closing inventory. Good in transit tu pada nilai apa? Selling price betul? Tengok balik. At selling price. Information number 2. Tambah dapat 29004. Bahagi dengan 1.2 dapat tak 24170? Kalau tak dapat tanda-tanda 40 hari terakhir. Kena tambah good in transit sebab inventory tu sepatutnya termasuk dengan good in transit yang tak sampai-sampai. So tambah dulu baru bahagi dengan 1.2. Dapat tulislah macam mana sekalipun dekat nota tu supaya you ingat benda ni. Recording okey ke tu, Amalia? Recording dekat Zoom. Masih ada? Siapa yang tengok? Okey. Tengoklah nanti recording tu lagi berulang-ulang kali. Okey? So dapat 78410? Okay, boleh kira gross profit? Boleh kira gross profit? Macam mana nak kira gross profit? 454189 ni tolak dengan 221230. 221230 tahu macam mana nak dapat? 596 tambah 215. You kena try tekan calculator. Dapat tak figure tu? Dapat tak 221230? 59670 tambah 215800 tolak 54240. Dapat tak 221230? Dapat okey lah. Maksudnya 454189 tolak 221 dapat 232959. Tu gross profit. Betul? Okey, untuk branch pula sama. Branch kena hati-hati banyak figure dah tu. 130,000 tolak 66226. Mana datang 66226 tu? Mana datang 66226 ni? Dia kira yang mana? 3. Tambahlah sampai dapat.
Mana dapat? 6632 66 ni? Tiga dua satu lapan. Lepas tu? Tambah 60712. Tolak 26604. Dia tolak yang sebenar bukan tolak yang cost price kan? Dia tolak yang sebenar. Jangan feeling, jangan feeling. Aduh, medium nak padam apa kena ni? Jadi padam lentak kau lah. Keluar itu pula dia. Sekejap. Kita tutup. Okey. Padam. Ya Allah, ni kenapa ni degil sangat ni? Okey, masuk balik. Barulah dia nak ni. Boleh Dapat 66. Tak nak pula. Oh. 66 kecil sangat pula. Okey, 66226 ni dapat daripada 32118 tambah 60712 tolak 26604. Sebelum you kali dengan 1.2, ambil dia punya selling price. Boleh? So 130,000 tolak 66266 dapat tak 63744? Dapat. Okey, untuk combine pula. Untuk combine pula, you tak boleh tambah tak boleh tambah directly ni. Tak boleh. Dia kena daripada atas ni. 86435 tambah 215800 tolak 78410. Dapat tak 223825? Yang penting betul lah you kira 8634435 tu. Kalau salah lah kat sini. Ada cara kan kira. Okay, so dapat tak combine punya gross profit daripada atas turun 297252. Baik. Yang ni pun you tak boleh tambah Kalau tambah tak jadi kan? Jangan tambah. Tulis kat situ. Jangan tambah. Yang mana boleh tambah, you letak tick ke. Ni tak boleh tambah Gross profit ni kalau you tambah tak jadi kan 297. Tak dapat. Tak dapat. Tak boleh. Last kali nanti boleh net profit. Sabar kalau nak tambah sangat tu. Okay? Okay. Sekejap. Madam kecilkan sikit ni. Kita masuk sikit dekat ni. Apa pula? Okay. Nampak tak dia ada pengiraan provision. Bukan provision. Provision lah sepatutnya ni. Kenapa dia panggil? Allowance. A ni apa? A adalah allowance for unrealized profit. Macam you buat allowance for doubtful debt. Allowance for, apa lagi you buat? Allowance for doubtful debt. Ada lagi satu. Allowance for discount. Allowance tu tak cover. Depreciation panggil apa? Accumulated depreciation. Tak. Ni macam allowance for discount allowed. Allowance for doubtful debt. So dia ada baki awal, ada baki akhir. Sama. Okay, ada kan baki awal untuk allowance for doubtful debt. Doubtful debt allowance for unrealized profit. Mana baki awal dia ni? 5353. Mana dapat 5353 ni? Soalan lah. Tengok soalan. Tengok allowance for unrealized profit tu. Dekat slide nombor berapa ni? 15 Betul. Ada allowance for unrealized profit 5353. Kenapa wujudnya allowance for unrealized profit? Sebab you dah you transfer inventory pada selling price. Sedangkan inventory tu tak terjual lagi. So mana wujudnya unrealized profit ini? Daripada closing inventory yang dah dihantar at selling price. Sebab tu macam mana nak kira? Apa ni? Berapa baki akhir 4834 ni adalah daripada closing inventory. Okay? So tengok closing inventory. 29004 kan? Okay, 29004 ni ambil dia punya profit saja. Macam mana nak ambil dia punya profit?
29,004 tolaklah dengan dia punya cost dia. So dapat profit 4834. Cuba kira. Unrealized profit 299 ni 29004 ni at selling price. So you tolakkan cost price, you dapat dia punya profit. So sekarang ni ada tak maklumat cost price? Tak ada kan? So bahagilah 1.2. Ni kan? 24170 betul? So 29004 tolak 24170 dapat apa ni? Dapat tak 4834? Itulah baki akhir dia. Dapat 4834. Ni 4834. So apa berlaku? Decrease in allowance for unrealized profit. Bila decrease, dia pergi dekat mana? Decrease, sekejap. Tu dia pergi dekat revenue. Sama lah macam allowance for doubtful debt. Kalau decrease kan dia pergi dekat revenue. Kalau increase baru dia pergi dekat expenses. So mana dapat 519 jangan terkejut buruk pula. Terkejut monyet tak apa, terkejut buruk jangan. Tengok. Dia calculate profit yang ada dekat closing inventory termasuk nilai good in transit. 29004 tolak 24170. Okay? Boleh? Tak boleh kan? Tak boleh pun bolehkan aja. Okay? Sampai pukul 7 kita kat sini. Okay, jap. Closing inventory ni dah. Okay, kita tengok gross profit tambah discount receive. Discount receive direct daripada soalan betul? Ada tak discount receive daripada soalan? Ada. Ada kan? Tengok. Nanti kan korang tak jumpa pula. Tengok discount receive tu. 2715. Untuk HO 1460 untuk Lahad. Ada. Ni ada. Ni boleh tambah tak? Boleh. Tak ada masalah. Boleh tambah. Commission receive ada 4100 dengan 3500. Boleh tambah tak? Boleh. Tak ada masalah. Boleh tambah. Decrease in allowance for unrealized profit hanya ada dekat HO. Dekat branch tak ada. Kalau decrease, dia dekat revenue. Kalau increase, dia dekat expenses. Sama macam allowance for doubtful debt. 519. Okay. Tu baru part revenue. So, kita tengok part expenses pula ni. Jap. Bukan korang print. Tak print lah tu. Dah? Boleh? Masih boleh terima? Sikit. Kita kena habiskan sampai Sophie. Okay. So, expenses. Salary and wages 48440 ada dalam soalan? Ada tu? 14744 pun ada dalam soalan tu. Sebab tu madam nak buka sebelah-sebelah. Kalau korang dah print lagi lah boleh buka sebelah-sebelah. Tak payah nak stapler. Nampak tu? 48440 ni. 48440, 14744. Boleh tambah tak? Boleh. Administrative 32600 tambah 18442 boleh tambah tak? Boleh. 13,200 tambah 3750 boleh tambah? Boleh. Depreciation ni kena kira. Macam nak kira macam semester 1 lah. Macam nak kira depreciation, dia bagi tahu depreciation is provided untuk building 5% per annum on carrying amount. Maksudnya dia guna reducing balance method. Lepas ni kira macam mana dia dapat. Tapi untuk fixtures and fitting dia guna SLM. 10% per annum on cost. RBM tu you kena tolak dulu dengan accumulated depreciation. Tapi dia dah bagi siap-siap kat sini, you tinggal double check lah. Macam mana dia kira depreciation. Untuk head office 11207, machine, motor vehicle 9890, fixture and fitting 5020. Okay, ni boleh tambah. Ni pun boleh tambah, tak ada masalah. Ni boleh tambah. Dapat. Sampai ketika ini dah boleh tambah. So, totalkan semua expenses. Dapatlah dia punya net profit. Cuba kira.
Jangan menerima seadanya jawapan tu. Nanti kan you kira balik nanti kenapa tak sama? Kira. Dapat tak 120357 untuk HO punya expenses? Dapat tak expenses untuk branch 43513? Combine 163870. Dan kira terus dia punya net profit setiap satu tu. Betul tak dia kira 119936? Mana dia dapat? Dapat tak daripada gross profit tambah others revenue tolak expenses? Dapat tak nilai net profit tu? Kira. Dapat ke tak? Ish, jangan diorang tutup pintu dah. Sekejap Korang kira. Dia seorang dia tak datang. Dia seorang. Okey, dapat tak? Dapat net profit? Okey. Mencabar tak nak cari net profit dia? Okey. Lepas tu seterusnya adalah buat branch current account. Okey, kalau kita tak sempat nak buka apa ni? Kita settlekan branch current account dulu. Okey, ni baru kita balance sheet esok lah. Balance sheet kita masuk esok, takut korang pening banyak pening pula ni. Okey, kita settlekan current account dulu. Okey, current account ada dua Branch current account tadi adalah account receivable, ingat. HO current account adalah accounts payable. So ni berbaki, debit, ni berbaki, kredit. Balance BD 7555. Okey, ada dekat soalan tu? Mana branch current account kat mana tadi minum. Bawah. Atas sikit. Tu branch current account. Nampak? 7555 warna biru tu madam highlight tu. Lepas tu balance BD accounts payable mana? HO current account. Tu?
Nampak tak dia berada dekat sebelah kredit? Sebab account payable 70990 ni ada. Nampak tak ni ada? Baki awal, baki awal. Boleh je you buka serentak macam tu. Okay. Lepas tu branch current account, branch dapat net profit 25221 kan? 25221 kena bagi kat HO. Oh, baru madam faham kenapa debit. Sebab apa tu? Dia menambahkan nilai account receivable. So dia akan debit kan? Net profit yang branch tu buat. Sebab tu dia debit kat sini. Dan dia menambahkan juga nilai yang ada dekat accounts payable. So debit, credit. Okay? Boleh tak boleh pun bolehkan je. Okay. Okay. Lepas tu balance TD madam kata dia kena sama kan? Kalau tak sama sebab apa? Sebab ada cash in transit dengan good in transit. So kau masukkan cash in transit 2255, masukkan good in transit 2400, dapatlah dia balance. Balance tak? Balance TD dia. Balance tak? Apa sebab tak balance? Tadi tak ada cash in transit dengan good in transit yang kita tengok contoh tadi tu. Dia terus balance. Dia ada return je kan? So sekarang ni return tu semua tak ada tapi ada cash in transit, good in transit. Itulah yang penyebab balance atau tak balance. Boleh ke boleh? So last kita masuk allowance for unrealized profit. Allowance for unrealized profit ni pun credit balance. Sebab tu balance BD dia sebelah credit. Macam allowance for full debt. Sebab dia akan mengurangkan nilai inventory. Dia akan mengurangkan nilai inventory nanti. Okay. So balance BD ambil dekat soalan 5353 tadi kita dah tengok. Lepas tu kita calculate balance CD dia 4834. So decrease tu akan menyebabkan revenue yang kita dah masukkan dekat others revenue 519. So macam tu je lah. 519 kan kita dah kira tadi. 5353 tolak 4834. Macam mana nak kira 4834? Tadi ni kat sini. Tu dia. Good in transit tambah dengan HO punya closing inventory. Branch punya inventory, sorry. Okay. Boleh? Boleh setakat itu? Dah cukup? Dah pening kan? Cukup. Okay, esok kita masuk balance sheet. Tapi madam, macam tadi juga, you masuk pukul 4 juga. Tapi 3 dengan 4, boleh tak you buat satu soalan yang sampai ni je? Tak betul pun tak ada masalah. Yang penting you try buat. Tapi kalau you nak buat sekarang malam ni, so you tak payah dah datang 3-4 terus masuk pukul 4 je. Faham? Tapi kalau you tak buat lagi, wajib buat. Pergilah kat mana-mana 3 hingga 4 tu buat. Dah siap, baru masuk kelas. Kalau tak siap, tak payah masuk kelas lah, tak payah belajar. Tak siap kan? Buat lah, cuba buat. Tahu tak kan, apa yang you belajar hari ini ni, kalau you tak buat terus, you akan lupa 70%. You akan ingat 30% je. So nak hilang 70% tu? Tak nak buat malam ni. Besok terus masuk kelas pukul 4, kita terus buat balance sheet. Soalan mana yang kena buat? Entahlah. Main nak? Ambil yang paling pendek. Question nombor 3. Ambil yang terbuka dalam nombor 3. Kita dah nampak kan? SM holding rejection. Ambil. Buat sedangkan. Buat sedangkan. Untuk sebab berapa? 70. Betul. A dan B saja. Okey. Shopon. Branch and head office private account saja. Boleh? Cakap 5 persen kita? Tapi tambah lagi satu soalan. Dah, jumpa esok lah. Shopon dengan branch private account dengan head office private account.
baik-baik lupa, stop share. Nanti madam share recording memo.